Setelah kesemua peringkat diharungi, maka tamatlah sesi pembelajaran. Tiba masanya untuk para pelatih menghadapi ujian untuk dinilai apakah pelatih dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari sebelumnya dengan sebaik mungkin. Terlebih dahulu, pelatih akan diberi taklimat secukupnya untuk persediaan ujian akhir ini. Ia akan lebih bersifat realistik. Ia dipecahkan kepada 3 peringkat utama, iaitu peringkat perjalanan air gelap. Maksud perjalanan di sini ialah perjalanan menuju ke kawasan operasi. Biasanya ia mengikut jalan sungai. Pelatih akan bertolak pada waktu malam dengan menggunakan kanu ataupun bot ataupun perahu. Jarak perjalanan ini tidak tetap mengikut betapa panjangnya anak sungai. Selepas itu, pelatih akan tiba di kawasan operasi yang telah dikenal pasti. Pelatih akan membuat satu serangan ke atas kubu musuh tersebut. Serangan itu sama seperti demonstrasi serangan pantai semasa hari penganugerahan beret. Cuma kali ini skalanya lebih besar dan kompleks. Setelah serangan berjaya dilaksanakan dan objektif tercapai, pelatih dipaksa sekeras-kerasnya berundur dari kawasan itu tanpa meninggalkan sebarang kesan. Mereka perlu melarikan diri dan mengelak dari dikesan oleh jurulatih yang bertindak sebagai musuh yang bersenjata. Proses pembolosan ini dipanggil Escape and Evasion atau ENE. Jarak pelarian biasanya mencecah 200 km untuk pelatih sampai ke checkpoint yang ditetapkan. Sekiranya pelatih dapat dikesan dan tertangkap, jurulatih yang bertindak sebagai musuh tadi akan mendera dan menekan mental pelatih supaya memunculkan maklumat rakan-rakan pelatih lain yang berjaya meloloskan diri. Sekiranya pelatih memberitahu apa-apa rahsia, maka beliau akan gagal keseluruhan kursus dan tidak layak memakai beret hijau. Ini disebabkan pelatih tersebut tidak tahan akan seksaan yang dikenakan. Oleh itu, sekiranya seksaan dalam latihan pun tidak boleh ditahan, bagaimana pula hendak menghadapi seksaan oleh musuh sebenar yang jauh lebih perit bahkan sampai merenggut nyawa. Terdapat pelbagai bentuk penderaan atau penyiksaan seperti yang digunakan jurulatih untuk memaksa pelatih memberikan maklumat dan membocorkan rahsia. Namun terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi jurulatih dalam latihan penderaan ini. Antaranya ialah tidak boleh menyiksa pelatih sehingga menyebabkan kecederaan dalaman atau kematian. Pelatih yang berjaya meloloskan diri dan mereka yang berjaya menahan seksaan dan deraan akan menuju ke checkpoint seterusnya dan mereka dibenarkan berehat di sebuah kamp, iaitu di mana tempat berakhirnya proses ENE yang telah diterangkan sebelumnya. Pelatih yang berjaya menamatkan latihan layak bergelar komando. Mereka akan diraikan di majlis tamat latihan dan akan menerima beret hijau, lariat biru dan pisau komando.